Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba Ramadan. Dah habis pun makan. Cepat kemas. Nanti kamu nak pergi solat tarawih. Bye, Mak. Tangan ni. Aku nak siap-siap pergi solat tarawih ni. Okey, jom naik atas. Okey, dah tukar. Kuning baju kurta. Kucing. Okay, aku ni nak file. Masuk bilik aku yang duduk berak pula. Hai. Jom. Pergi. Mak, saya pergi dulu solat tarawih. Hati-hati. Baik, Mak. Okey, jom. Kucing, jangan ikut ke? Tak payahlah. Lah. Pergi lah. Jom, pergi. Duduk rumah je kucing. Hai. Rasanya kena buat dinding. Nampak tak cerah lah. Tak apalah. Jom kita pergi. Jalan kaki. Jalan kaki ni bagus. Pergi solat tarawih. Jalan kaki. Dia buat kereta. Jom kita jalan kaki. Ni kalau kita jalan kaki ni. Kalau kita jalan kaki. Pahala banyak. So kita dah elok jalan kaki lah. Kita jalan kaki. Okey, Encik tu. Encik Yen. Hai. Encik Yen. Sampai dekat surau. Dekat mana ni? Happy Ramadan. Dia pun nak kampung durian tak runtuh. Durian tu tak runtuh, guys. Encik Yen, jom. Kita pergi. Aku tak tahu siapa Encik Yen. Tapi dia kawan aku. Jom, Encik Yen. Kita pergi solat. Nanti kita tengok-tengok lah kat ni ada apa. You duduk ni. Okey, duduk dulu. Okey, dah habis. Tutup. Jom, Encik Yen. Kita solat. Okey. Allah. Selepas solat tarawih. Dah habis pun solat tarawih, guys. Encik ni baca Quran. Okey. Dah, tak bangun dah. Jom, Encik Yen. Baca Quran. Jom, kita pergi. Tengok-tengok kat ni ada apa. Kat sini ada lemang. Dia pun ada makan lemang. Kat sini, sana ada apa pula? Cek. Kubur, guys. Kubur apa ni? Durian tak runtuh. Gravy. Dia pun tengok bacon dengan Slayer edit. Cuba lah. Jom. Kita tengok ada apa lagi. Tengok ni. Tengok dulu ada apa. Kampung. Mana apa ni? Dia pun ada buat dodol. Dodol ni. Wow. Bakar. Ni. Wow. Dia jual ni lah. Dia jual mercun. Bunga api. Abang Ali. Ni apa? Abang Ali. Bang bagi free ke apa, bang? Dia abang bagi free. Ambil je apa. Yang mana? Merah ke biru ke apa. Ambil je. Terima kasih, bang. Ni dekat aku. Kita ambil ni sebab. Okey. Wow, ni habis. Jom kita bakar kat lilin. Kita bakar. Okey, dah. Wow. Yahoo. Wih. Yang apa tengah main ni? Ini biru. Kan? Uish. Kita main. Ya, ada beli sebelum. Ada warung, guys. Warung kedai. Ada kedai. Okey, ada pondok ni. Ada pelonsor. Tempat duduk. Kita main tu, guys. Yahoo. Kalau dah habis. Kita try yang ni tak? Yang kecil pun merah. Kena. Try. Mercun. Nice. Kita pakai biru ni. Kena bakar ke? Cik kan? Jom try.
Saya dah boleh. Dah aku akan patut tu. Huh. Huh. Oh, tu. Nice. Nice. Huh. Okay, nice. Kita tembak guys. Apa yang macam kuat ni? Tembak. Oh, yahoo. Hello again. Kita dah habis solat tarawih apa. Jom lah kita balik. Kita balik. Jom. Kita balik. Yahoo. Balik. Jom. Cepat sikit. Apa cerah ni. Kita balik. Akhirnya kita sampai perumahan. Jauh ke lah. Tak tahu. Mak dah pasang ni pelita. Ni ada 8. Okey lah. Kita masuk. Okey. Kucing. Mana kucing aku? Mak tak ada pun. Kucing. Macam aku. Anak kucing ni baru saja lahir. 4 kau lain. Aku pergi terus berapa minit je. Hang lahir. Hang lahir pun dapat dah. Cepat pun hang. Aku nak pergi tidur dah. Hang boleh ikut. Tapi ya. Jom. Saya nak tidur dah. Mata lampu. Sana weh. Nak pergi ya. Nak tidur tu. Tukar baju dulu kan. Tukar baju jom. Okay, tukar baju. Dah lagi. Jom tidur. Okay guys, itu je video kali ni. Jangan lupa like and subscribe. Sekarang ni aku dah buat episode 3 dah kan. Untuk ni korang semua komen next episode 4, episode terakhir untuk season ni. Korang nak aku buat apa aku pun tak tahu. Tapi nanti aku fikir sendiri lah. Kalau nak bagi idea, komen je lah. Ni Encik Oyen, dia dah banyak kali dah join aku bercerita. Dia bagus Tapi nanti aku akan buat private server. Encik Oyen aku buat private server untuk aku cerita apa semua dah. Aku nak minta terima kasih untuk Encik Oyen ni. Untuk nanti dia akan beli private server tu. Aku nak minta terima kasih lah nanti untuk kalau beli. Sebab dia tak beli. Itu je untuk video kali ni. Dan jangan lupa like and subscribe. Bye. Ciao.